Ribut tropika Senya yang dikesan sekarang ni berada di perairan Selat Melaka kita. Dijangka akan bergerak menuju ke negara kita lah di semenanjung Malaysia ni. Dan berdasarkan maklumat terkini, ribut tropika Senya ni berada di latitude 3.6 degree utara dan juga longitude 10.4 darjah timur. Dijangka bergerak ke arah timur dengan kelajuan 9 km sejam. Pergerakan ribut tropika tu, dan angin yang dibawa oleh ribut tropika ni boleh mencecah sehingga 50 km sejam kekuatan angin di keliling ribut tropika tersebut. So keadaan ini boleh menyebabkan hujan lebat berterusan, angin kencang dan laut bergelora di kebanyakan kawasan di perairan Selat Melaka dan juga di kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia apabila ribut tropika ini memasuki kita punya negara. Dan kita jangkakan situasi ini akan berkekalan sehingga akan berterusan sehingga besok hari Jumaat dan juga hari Sabtu lah. Hari ini, besok dan juga Jumaat.